Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku cuti. So, aku ada berpeluang nak pergi bazar lah. And in fact, this is my second punya bazar. Yang first aku pergi yang hari tu dekat Bacok tu, yang Jia nak mampus tu. So, hari ni juga tengok dekat BSP punya bazar Ramadan macam mana. Okey ke tak okey? Jom. Okay, ni dia bazar dia. Dia ada dua side, kiri dan kanan. Dan nak tengok. Oh, ni aku selalu beli ni. Gulai daging salam ni. Lihat akan cari. Jus. Sekarang ni misi aku nak cari bini aku. Tadi Adina dengan Wani dah turun dulu. Mana dia orang pergi? Sebab Khairul Amin punya pasal, si Wani nak cari nasi kukus. Dia kata dia dah malas nak buat, dia nak beli siap-siap. So, mana tak tahu. Belah sini lah. Ni macam lapar sikit. Masih tak jumpa bini aku lagi. Si lemak berempah seperti John. Strawberry. Oh, ni dia dah start ada tengah. Dia dah start ada belah tengah. Ni aku. Oh, rendang. Lemang. Lemang. Ayam cincang. Soya. Gulai kawah. Macam menarik tu. Ni gulai kawah. Yang penting sata. Oh, Muiz pun ada. Sate Padang. Tak jumpa lagi bini aku ni. Ni kebanyakan dia yang seller-seller yang pasar malam. The usual seller. Cuba. Puas cari. Tu dia. Ni. Jom. Saya cari jagung. Tak ada. Cari jagung tak ada. Jagung kat pasar malam ah. Untuk Ana dengan Mak. Tadi dia orang dah beli tu. Apa? Ni nasi kukus. Nasi kus-kus. Kukus ah. So, apa dia ni? Sebelah dia ayam golek. Air. Nasi ambeng. Oh, ni pasar malam. Habislah. Kalau nak ikutkan dia sampai sini sajalah. Tu dia tebu. Nasi gugurah tu. RM8. Murah. Ni dah laluan satu lagi lah. Jagung mentah. Nasi ayam geprek. Putu bambu. Dessert. Air balang. Banyaklah air balang, ayah. Selera kelatih cik jual. Laksa. Mangga.
Kuih-kuih. Balang. Tijon. Oh, tijon ni macam menarik ke. Menarik je tijon. Saya tengok dulu. Tengok tu. Macam yang nak roti john cheese lele kan? Wayang gunting. Gunting pun macam menarik. Ayam goreng seko. Nasi tomato. Daging. Godeng salai. Oh, ni salai-salai. Daging salai bang. Patah balik habis. Oh, ni yang carbonara. Berapa? Keropok-keropok. Weh. Oh, ni yang lemah dia. Dia lemah. Tak buka ni. Oh, ni goreng-goreng. Roti john Saujana. Itu ni pun ada roti john lagi. Ada lagi roti john. Dia john. Dia john. Dia. Ayah ada 10 tandas. Waktu changing tent. Keria gula Melaka. Keria manis. Murtabak. Oh, murtabak Taiping. Oh, sushi. Kurang per liter. Ayam. Nasi Lemak. lemak ayam. Tabak. Abak. Cuk tomato. Cik gabu. Oh, tu nasi kabu tumis. Oh, itu yang dia tak tahu, tak dah try. Tebu. Tu yang salai aku selalu beli lunch tu. Ni aku selalu beli lagi salai. Lagi salai. Ubi sekali ke? Tempoyak daun kayu. Cuk ubi boleh? Oh, sedap. Di lauk siap. Di lauk apa? Kari. Dalam sik dua-dua. Tak ada nak drumstick boleh. Biar dalam sik dua-dua. Berkuah sikit kan. Ni favourite ni. Pecah satu. Oh. Ini favourite ni. So apa yang aku dah beli, nasi putih atau daging salai, daging salai. Lepas tu Wani ada beli kari ayam kot untuk sahur. Lepas tu tadi dia jumpa pecel. Ni nak cari roti john dengan ayam goreng. Mana tadi? Roti john ayam goreng. Tabak ni pun orang beratus boleh tahan ni. Tabak belum laku.
Soya pun macam menarik ni. Roti john tu special. Pergi cari ayam. Ni lah, pergi cari ayam. Ayam. Ayam goreng. Alah. Dia punya ni roti john. Mana ayam tadi? Dia dah masuk dalam kembali. Dekat sana-sana kot ayam goreng. Jalan. Oh tu. Betul, RM10. Beli ayam 3 ketul RM10. Bahagia lah. Dan ha. Okay, aku rasa dah banyak dah beli dah. Tadi last kali tambah ayam goreng RM30. Sebelum tu apa benda tu aku beli aku pun tak ingat. So rasanya air tak ada. Nak kena cari air, lepas tu kita boleh balik lah. Okay, kita kena cari air. Aku rasa nak beli air soya. Nak beli soya. Soya besar. Soya besar tu. Panas. Sejuk ke panas? Aina nak panas. Sejuk. Sejuk lah. Besar. Tadi ni nak panas. Tahu kau apa tu? Wah. Dah sampai depan sana. Laju dia. Laju dia. Betul. Okay. Terima kasih. Tuh, tengok mau tabak tu betul baik je. Singa mutabak ah. Mutabak. Tabak daging dah RM6. Nari ya. Ya, terima kasih. Okay, dapat lah. Tabak. Okay, selesai sudah. Dah menyoping. Yang pasti lebih RM50. Aku rasa lebih. Sebab yang tak campur yang Wani beli lagi. Itulah bahana pergi bazar. So, macam mana dia punya rasa, macam mana dia punya rupa, nanti kita tengok lah. So, seperti biasa, kepada yang baru tu di channel ni, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.